bos tak okey tu saya boleh lagi lah. So tak kisah sangat. So ambil dulu. So step yang ketiga, step yang keempat adalah kerja dulu dalam 3 bulan. Jangan ambil masa yang lama sangat dalam semasa duduk tingkat bawah tu, tingkat bawah. Semasa di kedudukan paling bawah tu jangan lama sangat. Saya ambil masa dalam 4 bulan, 3 bulan. Sebab kalau lama sangat nanti dia akan stagnan dan resume ni tak syok lah. Sebab lama sangat kita tak ada skill baru. Sebab cerita dia kita nak cepat. So ni plan yang saya boleh bagi, yang paling cepat saya boleh buat secara 6 bulan. Plan ni 6 bulan. 6 bulan. So seterusnya kita dah step keempat tadi kan, dah ada bukti kerja sebagai something di bidang tu. So okey lah, kita ada satu advantage. Yang kelima ni lompat juga ke ni. Lepas 4 bulan lompat lagi, apply sangat lah. Lompat lagi, okey. Kerja tu 2 bulan 3 bulan start memang start. Ni jawatan yang near, yang berhampiran dengan jawatan yang kita nak tu. Maksud saya, macam saya technician